Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berusaha TS Mak Siu Yen, pegawai-pegawai unit TMK, pegawai-pegawai JPWP, pegawai SISC Plus, rakan-rakan EduFunza 1.0 di mana anda 2.0 dan 3.0 serta bakal ataupun adik-adik EduFunza JPWP. Okay, selamat pagi. Izinkan saya untuk memberi sedikit perkongsian tentang apa itu EduFunza dan peranan-peranannya. Ya? Okey, sebelum saya mula, Encik Yazia tolong klik dekat cikgu-cikgu ada handphone kan? Okey, saya minta exercise sedikit. Okey, perkongsian saya ini bukanlah terlalu serius ya, jika santai-santai saja. Tolong scan QR code kelas point ini. Nanti kita ada sedikit aktiviti. Okey. Okey, saya nampak laju. Sekarang ada dah 80 lebih lah yang telah scan. Teruskan lagi, laju sikit. Orang WPKL kan, guru-guru WPKL mesti sentiasa di hadapan. Top 5 kan, tadi dengar tak kita punya pengacara majlis ada sebut ya, top 5. Okey. Ada lagi? Okey, saya bagi sedikit masa. Okey, so bagus. Dah lebih 200 orang, tahniah. Okey, saya akan teruskan. Cikgu Azia boleh minimizekan kod tu. Okey, seperti mana yang diperkenalkan ya, saya adalah Cikgu Lee Sao Ing, dah bersara. Sekarang ramai yang panggil saya YB ya. YB itu bukan yang berhormat, yang bersara ya. Okey, so kita mulalah perkongsian hari ini. Jadi seperti mana yang adik-adik ataupun tuan-tuan puan-puan lihat dekat skrin, itu adalah apa? Iklan pencarian ataupun pertandingan ataupun satu pencarian lah saya kata ya, pada masa 2018 Disember, iaitu pencarian guru-guru yang memperkasakan PAP 21, 21st Century Learning ya, kiranya satu kempen. Jadi ramai guru masa itu yang menggunakan PDP yang ala PAP 21. Jadi guru-guru berkenaan termasuklah saya, kami mencubalah ya menghantar kita, masa tu dia hanya minta kami hantar lesson plan sahaja. Kita punya lesson plan itu sahaja. Sebab tujuannya bukan hendak mencari EduFunza pada mulanya. Pada mulanya adalah untuk buat kempen PAP 21. Dan seterusnya mereka dapatlah top 10 ya, Guru Adibira. Pernah dengar Guru Adibira? Saya bukan di kalangan top 10 tetapi di kalangan yang terpilih sahajalah. Okey, seterusnya pihak PADU ya, PADU KPM pada masa itu mereka rasa guru-guru yang terpilih ini adalah guru-guru yang memang sangat dedikasi ya, sangat berwibawa dan juga penuh dengan aktiviti-aktiviti yang menarik dari segi PDP mereka, dari segi konten, dari segi usaha-usaha lah. Jadi pihak KPM berbincang, ya, PADU berbincang, mereka tidak hendak mensia-siakan insan-insan yang dedikasi ini. Jadi selepas beberapa mesyuarat, akhirnya mereka ada satu idea iaitu akan groomkan guru-guru tersebut menjadi EduFunza. Okey, itulah bermulanya EduFunza, bukan influencer ya, EduFunza. Apa maksud EduFunza? Dia adalah gabungan daripada perkataan education kan, educator dan juga influencer. Kita bukan macam TikTok punya influencer ya, kita dari segi pendidikan. So itu bermulanya lah sejarah EduFunza.
Okey. Ini adalah kandungannya yang akan saya kongsikan dengan anda semua, iaitu yang pertama berkenaan dengan syarat permohonan edufluencer, yang kedua dari segi peranan. Selepas dilantik, apakah peranan sebagai seorang edufluencer? Right? Dan yang ketiga sedikitlah berkenaan dengan kemenjadian murid dan juga pencapaian saya untuk menjadi contoh ataupun memberi inspirasi kepada anda semua. Okey, untuk syarat saya tidak akan bincang ataupun kupas dengan panjang. Cuma di sini yang penting syarat yang pertama, sesiapa yang hendak memohon menjadi edufluencer, dia mestilah apa? Mestilah seorang guru ataupun pensyarah, right? Guru pensyarah, dan mestilah telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun. Right? Okey, seterusnya syarat yang kedua iaitu perlu buat video. Yang ni pun saya tak akan ulas dengan panjang. Okey, just pintas lalu. Okey, yang kedua mesti menghasilkan video. Saya dapati guru-guru muda di hadapan saya ni memanglah kamu pandai menggunakan digital untuk menghasilkan video, sama ada gunakan YouTube, TikTok dan sebagainya. So itu adalah satu kelebihan berbandingkan dengan edufluencer 1.0. Jadi kalau edufluencer 1.0, kami mungkinlah bukan semua tapi segelintir daripada edufluencer 1.0 ni, kelemahan kami adalah nak buat TikTok tu kurang pandai. Tetapi ada juga yang sangat pandai. Right? Okay, next. Okay, so kena upload video sebelum tarikh tamat lah. Jangan buat last minute. Okay, so itu sepintas lalu tentang syarat-syarat. Okay, sekarang kita lihat apakah peranan edufluencer. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat gambar di situ, apakah maklum balas yang kita boleh dapat daripada gambar itu? Edufluencer, dia boleh buat apa? Dia macam Superman kan? Boleh pergi mana-mana, terbang. Okay? Lepas tu, mesti ada apa? Bukan cakap-cakap kosong saja, mesti ada pengalaman, ada pengetahuan. Sebab tu dia pegang buku. Right? Okay? Dan di sebelah tu ada untuk okay, kita lihat. Okey, sebelum saya cerita sedikit tentang apa itu peranan, kita lihat dulu, kita renung. Saya percaya anda semua yang mungkin yang telah memohon 4.0 tapi mungkin tidak berjaya, kita renung balik. Ini adalah yang terdapat dalam iklan edufluencer 4.0. Okey, dia tanya soalan, adakah anda? Okey, yang pertama guru pensyarah, right? Yang berkongsi kaedah PDP. Okey, lepas tu yang kedua selalu menanamkan semangat untuk rakan-rakan. Yang ketiga, yang ketiga sering memberi galakan kepada murid dan juga guru-guru. Dan yang keempat, kalau dahulu edufluencer 1.0 ataupun guru adibira tu kami hanya ada 1, 2, 3 saja. Tetapi selepas masa MCO, selepas MCO, ramai yang telah pandai menggunakan media sosial. Sebab itu ditambahnya syarat yang keempat itu. Ya, ada yang keempat itu. Okey. So, saya nak ajak anda semua bandingkan kedua-dua ini. Yang di sebelah kiri warna hijau itu adalah semasa iklan pencarian edufluencer 2.0. Sebelah kanan tu biru adalah 4.0. Ada beza? Ada beza tak? Sebenarnya sama saja kan? Right? Dia sama saja 1, 2, 3, 4 itu. Okey? Jadi renung-renunglah. Adakah saya yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4? Kalau ya, you memang layak memohon menjadi warga edufluencer. Okey. So, apakah peranan edufluencer?
Cikgu Azia tolong reverse tengok. Sebab saya nak buat satu aktiviti tapi button class point tu tak wujud pula. Dia dah hanging eh. Okay, maaf. Slide 10. Depan. Bukan. Tadi yang ke depan lagi. Lagi satu. Butang tu tak appear. Ni ada kan? Cuba lagi sekali. Masalah internet kot. Ada internet tak tadi? Ada. Okey. Cik Azia tolong minimizekan ni dulu. Okey. Cikgu-cikgu, saya dah tanya satu soalannya. Apakah peranan edufuncers? Daripada fahaman cikgu lah. Just jawab saja. Apakah peranan edufuncer? Okey, Cikgu Azia tolong tunjukkan balik. Okey. Cikgu boleh teruskan? Sebab dah tutup tadi. Sekejap. Cikgu Azia. Sebab dia dah play. Sebab tadi dah pilih. Okey, tak apalah. So ada yang sempat menjawab iaitu menjadi ejen perubahan, role, pemuda cara PDP, bagus, betul. Internet Okeylah, tak apa, saya teruskan je lah. Okey, so tadi kita sempat lihat ya, dia daripada feedback cikgu-cikgu, ada yang tulis role model, ada yang tulis tentang PDP, perkongsian PDP. Okey, sangat bagus. Okey, so di sini saya ingin kongsikanlah ya, apa sebenarnya peranan ataupun tugas-tugas ataupun kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh seorang edufuncer apabila dilantik oleh KPM ya. Okay, so next. Okay, minta maaf ada sedikit masalah teknikal. Okey, jadi tak apa, cikgu simpan dulu apakah jawapannya, apakah itu peranan-peranan, renung balik anda sebagai seorang cikgu, apakah peranan cikgu
ya, kalaulah selepas dilantik sebagai edufluencer. Dia stuck dekat slide sebelum. Slide, okay. Okay, next. Okay, peranan edufluencer. So, ada beberapa peranan lah. Yang pertama, ejen perubahan, ya, dan juga sebagai role model. Okay, sebagai seorang duta pendidik, sebagai seorang penyumbang inspirasi kepada murid-murid, ya, guru-guru dan juga komuniti pendidikan, pembina komuniti pembelajaran, dan akhir sekali pembangun kandungan digital. Okey, so kita lihat apakah peranan-peranan yang saya sebutkan tadi, ya, yang 5 ini. Okey, yang pertama, Cikgu Zaja tolong klik dekat mata bawah tu. Ujung-ujung. Okey, kasih. So, yang pertama kita lihat iaitu sebagai ejen perubahan dan juga menjadi role model. Bukannya senang, ya, nak jadi ejen perubahan dan nak menjadi role model kepada anak murid dan juga guru-guru. Okey, so di sini kita perlulah mempunyai peranan sebagai untuk menjadi change maker dalam pendidikan supaya kita dapat memacu transformasi perubahan, ya, yang sebaik-baiknya untuk pendidikan negara kita. Apatah lagi zaman sekarang digital adalah satu perkara yang sangat penting. Bukan kita kata 100% kita perlu menggunakan digital, tetapi digital tu boleh membantu meringankan tugas-tugas kita dan melancarkan kerja buat kita. Right? Okay. So, di sinilah, ya, yang perlu. Ramai yang tidak faham apa dia itu edufluencer. Jadi kalau cikgu-cikgu lihat di dalam skrin ini, kita ada Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, iaitu tahun ini. Jadi sebagai seorang guru, adakah cikgu tahu tentang apa itu PPPM ini? Okey, kalau cikgu tahu, cikgu bolehlah membuat perkongsian kepada rakan-rakan ataupun memberi penerangan. Dia bukan untuk menjadi seorang influencer, bukanlah kita nak pergi baca PPPM ni pada bab 1, muka surat 1 sampai muka surat yang terakhir tu kita hafal semua, kita cerita dekat kawan. Tak perlu. Mungkin ada setengah-setengah bahagian yang cikgu sangat pro, cikgu sangat faham, cikgu bolehlah menggunakan apa jua cara dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang sedia ada sebagai seorang kaki tangan awam. Cikgu boleh buat perkongsian di media sosial, ya, berkenaan dengan PPPM ini. Tetapi secara positif lah. Jangan buat TikTok tetapi condemn. Bagi yang negatif-negatif semua, marah ini semua. Okey? Tetapi mungkin kalau sekiranya cikgu tak faham, cikgu jangan tulis, jangan condemn di media sosial. Sepatutnya apa yang kita buat? Tak faham, tanyalah kepada PGB, iaitu pengetua ataupun guru besar. Guru kanan, kita ada guru kanan, kita ada penolong kanan, kita ada ketua panitia. Kita ada barisan SISC+. Kita ada pegawai-pegawai jabatan.
kita boleh merujuk kepada mereka untuk mendapat kefahaman. Okey, sekiranya kita tidak faham. Tapi sebaliknya kalau cikgu dah sangat faham bahasa satu bahagian tu, cikgu boleh buat perkongsian pelbagai cara. Cikgu boleh buat LADA, PLC, ya, bangkil ataupun dengan menggunakan TikTok selama 2 minit, 3 minit pun dah cukup. Sebab maklumat yang kita nak sampai tu telah tercapai. Right? Kita nak memberi aura-aura ataupun input-input positif kepada rakan-rakan pendidik kita. Tak kiralah dia di sekolah kita ataupun di sekolah-sekolah yang lain maupun peringkat antarabangsa. Okey, selain daripada PPPM. Jadi cikgu-cikgu, kita memang, bukan kita lah sebab saya dah bersara kan. Sebagai seorang guru memanglah tak boleh lari daripada melaksanakan PBS. Betul? PBS kan? Adakah PBS itu tidak bagus? Saya tidak kata dia tak bagus. Okey? Dan saya juga tidak kata dia sangat bagus. Itu terpulanglah kepada bagaimana cikgu menggunakannya. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya, PBS tu memang boleh membantu saya untuk saya memahami perkembangan anak-anak murid saya. Okey, saya boleh buat sesuatu ujian terhadap murid-murid saya dan saya boleh tahu tahap mereka. Selepas itu, saya boleh buat intervensi. Sama ada saya buat inovasi, saya buat kajian tindakan untuk memperbaiki PDP saya ataupun mengurangkan masalah pembelajaran murid-murid. Okey, selain ketibaan yang berusaha, Tuan Megat Afandi bin Datuk Wira Haji Ismail, Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diiringi oleh yang berusaha Puan Wan Aisyah binti Haris menjalankan tugas Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran JPWP-KL. Dan Dr. Siti Faizah binti Said, Ketua Penolong Pengarah Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Hadirin, dipersilakan duduk. Teruskan. Macam mana? Teruskan. Okey. Selamat pagi, Tuan. Okey, saya teruskan ya. Okey. So, selain daripada PBS, cikgu-cikgu juga perlu tahu tentang kerangka Persekolahan 2027 dan kita sebagai pendidik ya perlu juga tahu tentang kenapa perlunya dasar pendidikan wajib dilanjutkan. Jadi semua-semua ini perlulah diperkembangkan di komuniti sekolah dan juga di peringkat negeri, peringkat kebangsaan supaya sama-sama kita dalam satu kapal yang sama. Supaya hala 7 top 5 JPWP itu boleh tercapai. Okey. So itu salah satu suara, kita kata apa? Ini suara perubahan memperkasakan pendidikan. Okey, contohnya, saya beri contoh ya. Contohnya semasa MCO, sekolah saya, termasuk saya sendiri memang tidak tahu menggunakan Google Classroom. Jadi saya belajar, selepas saya belajar, saya berusaha, berbincang dengan pentadbir saya melaksanakan beberapa siri bagaimana menggunakan Google Classroom, Google Form dan sebagainya supaya semua guru di sekolah saya boleh melaksanakan PDPR dengan baik. Okey, selepas dah boleh buat PDPR dengan baik, saya tambah sedikit. Kita nak ada interaktif, kita nak ada lebih baik ya. Jadi akhirnya perubahan ataupun ejen perubahan change maker saya ini telah memberi impak kepada kehadiran murid-murid di sekolah saya. Ya, boleh lihat di situ sampai mencapai 90 lebih peratus. Okey, seterusnya sebagai duta pendidik. Okey, di dalam gambar ini adalah EduFunsa 1.0, 2.0, 3.0 termasuk tuan pengarah. Ya, hari tempoh hari kami ada mesyuarat tentang EduFunsa. Jadi sebagai duta pendidik memanglah ya perlu kongsikan amalan yang terbaik, idea baru ataupun semangat-semangat untuk memberi inspirasi kepada rakan-rakan supaya teruskan. Jangan bila kawan kita kata susahnya kita pun tambah. Yalah memang susah. Jadi itu menjadi apa? Menjadi satu negatif, ya, fahaman negatif. So sebagai contoh, saya kata duta pendidik. Jadi saya telah menjadi duta pendidik di sekolah saya lah, iaitu ramai guru yang mengeluh tidak pandai melaksanakan PBL, problem based learning. Jadi saya pun berusaha, jadi akhirnya murid-murid saya boleh berjaya membuat pameran jemputan JPWP semasa Hari Guru.
Dan pada masa yang sama, pada masa yang sama saya juga berkongsilah semasa di persidangan EduFunsa 2024 yang sama-sama dihadiri oleh KPPM, ya, Encik Zaina juga hadir dan juga timbalan KSU juga hadir. Okey, seterusnya juga murid-murid saya berkongsi tentang projek-projek mereka daripada hasil PBL KMR di peringkat Hari Terbuka PPD Pudu Bangsa. Dan saya juga kongsikan amalan terbaik. Jadi bukan sekadar kita kongsi dengan guru juga, kita kalau tidak ada seorang yang mempunyai kemahiran ataupun pengetahuan yang 100% dia pandai. Ada bahagian yang tidak pandai. Jadi saya mendapat peluang untuk berkongsi jugalah dengan super principal di peringkat Pudu Bangsa. Okey, seterusnya perkongsian tentang STEM juga di peringkat JPWP. Okey, jadi untuk kita menyebarkan aura-aura positif kepada warga-warga sekolah, kita juga perlu sebarkan kepada warga komuniti seperti ibu bapa lah, contohnya terlibat dalam program sentuhan setahun bersama Kerajaan Madani. Okey, saya akan pergi dengan lebih cepat sikit. Sama ada juga kita boleh pergi kepada media sosial, okey, TV-TV. Okey, yang ketiga iaitu sebagai penyumbang inspirasi. Okey, jadi penyumbang inspirasi adalah sangat penting, ya. Kita boleh memberikan aura kepada guru-guru kita yang mungkin pada mulanya dia dah tak ada semangat, kita beri inspirasi, jadi dia akan berubah. Ubah bukan ubah 100%, jadi ubah mungkin dari segi PDP mereka menjadi lebih interaktif dan sebagainya. Okey, sebagai contohlah, ini adalah usaha-usaha yang telah saya lakukan. Okey, yang sebelah sana itu adalah artikel, ya, memberi perkongsian artikel dalam The Journey of MOE Blueprint. Okey, saya juga berkongsi amalan terbaik di kalangan guru-guru kimia di peringkat JPWP. Dari segi digital, okey, walaupun saya masa itu adalah warga guru yang dah 5 siri, tapi saya yakinkan diri, mantapkan diri dengan digital dan kongsikan dengan rakan-rakan guru. Yang keempat iaitu pembina komuniti pembelajaran lah. Okey, contohnya di sekolah kita boleh menghasilkan PLC. Okey, PLC sama-sama kita bincang mungkin satu isu ataupun satu projek semata-mata untuk memperkasakan pendidikan di sekolah kita, seterusnya kepada negara kita. Okey, contohnya saya menghasilkan inovasi untuk membantu murid saya belajar kimia dengan lebih senang, dan selepas itu saya kongsikan di persidangan ataupun PDPR ataupun online yang dianjurkan oleh PPD, ya. Okey, seterusnya saya akan kongsikan tentang kemenjadian murid lah dan sedikit pencapaian saya. Jadi untuk, ya, bagi rakan-rakan yang akan memohon EduFunsa 5.0, saya pasti 5.0 ni akan menyusul tak lama lagi. Jadi perlu, ya, satu elemen yang cikgu perlu jaga adalah perlu ada kemenjadian murid. Jadi kemenjadian murid itu bukan berapa A mereka dapat dalam SPM. Bukan itu, ya. Dia sebahagian saja. Jadi kemenjadian murid itu boleh kita lihat dari segi pelibatan murid dalam co-akademik ataupun dalam co-curriculum. Okay, contohnya dalam sini murid saya saya bimbing mereka sehingga mendapat champion lah di peringkat antarabangsa. Okay, seterusnya saya telah berjaya, ya, menghasilkan 2 ikon, satu ikon peringkat negeri dan satu ikon peringkat kebangsaan mewakili JPWP, dan 2 orang murid saya, ya, saya bimbing, mereka telah berjaya terpilih, ya, untuk menyertai program Sakura ke Jepun secara percuma. Okey, yang ditaja oleh Jepun. Seterusnya, Taklimpik. Okey, tahun ini Taklimpik masih akan diadakan. Jadi saya menyuruhlah cikgu-cikgu beranikan diri bawa murid, ya, untuk menyertai Taklimpik ini sebab penyertaan tu adalah secara percuma. Okey, dan ada hadiah-hadiah lumayan disediakan. Okey, selain daripada itu, ini adalah gambar masa PTPR, masa
masa apa tu, COVID tu Jadi murid-murid saya, orang kata masa pandemik kita tak boleh buat apa-apa. Tapi saya kata boleh, kita boleh buat apa-apa. Inilah hasilnya, sebahagiannya saya boleh bawa murid saya. Saya tak jumpa mereka pun, tapi secara online saja saya bimbing, mereka boleh mendapat, ada yang gold medal, silver medal, bronze. Kalau tak dapat medal pun tak apa, asalkan mereka ada mengambil bahagian. Jadi di situlah mereka belajar, okey, menghasilkan inovasi, dan ini mendapat penghargaan lah daripada JPWP. Ini seterusnya untuk saya sendiri, seperti mana yang diumumkan tadi, sebelum saya bersara lah, saya telah mendapat anugerah pingat perkhidmatan cemerlang pada tahun 2024 bagi 24. Jadi biasanya kita dapat APC Okey, saya akan teruskan. Okey, sikit lagi. Ini adalah pencapaian saya di peringkat antarabangsa dan juga kebangsaan negeri. Ini kebangsaan tahun lepas pada Hari Guru. Dan yang lain-lain. Okey, jadi sebelum saya berhenti, saya nak tanya, ada tak cikgu sains di sini? Tolong angkat tangan. Guru-guru sains. Guru-guru sains. Angkat tangan, sikit saja. Kimia, fizik, bio, sama jugalah adik-beradik. Jadi anda boleh cuba buatlah sebaik mana dan cuba mewakili JPWP untuk menjadi calon, iaitu yang tengok yang kedua tu. First place Best Science Teacher in Southeast Asia. Yang dianjurkan itu adalah anugerah K. Hajar yang dianjurkan oleh CMAIL Indonesia. Okey, hadiahnya sangat lumayan, iaitu $5,000. Okey, so ini adalah keluarga besar Edufunza 1.0, 2.0. Seronok kan? Jadi kalaulah cikgu-cikgu terpilih menjadi Edufunza 5.0 ataupun seterusnya, inilah kegembiraan kita. Kami setiap tahun mereka akan mengadakan satu persidangan untuk mengumpulkan semua Edufunza daripada seluruh Malaysia. So di situlah kita akan mendapat first hand information, apa-apa dasar ataupun program-program terbaru yang akan dilancarkan oleh KPM, mereka akan maklumkan kita di sini, right? Okey, ini adalah Edufunza semasa 2023. Dan ini adalah yang terakhirlah terkini, iaitu persidangan Edufunza semasa 2024 di Melaka. Okey, apakah perasaan anda? Gaza klik sikit. Okey, saya minta cikgu buat sedikit exercise. Selepas mendengar perkongsian saya berkenaan dengan peranan dan juga pelibatan saya, sumbangan saya, apakah perasaan anda kalau terpilih sebagai seorang Edufunza? Okey, jadi saya berharaplah cikgu-cikgu, wakil JPWP, kita nak ramai Edufunza dari kalangan guru-guru hebat, guru-guru dedikasi daripada JPWP. Okey, so saya mohonlah semangat, kata teruja, ini semua ni jangan tamat di sini. Balik sekolah, sambung lagi, teruskan lagi. Tapi saya selepas bersara, saya masih teruskan semangat sebagai seorang guru. Okay, so Cikgu Yazia boleh close lah. Terima kasih. Jadi yang ini tak perlu buat lah Cuba tanya diri sendiri, adakah anda guru nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4? Yang ini saya nak minta cikgu tunjuk dengan tangan saja. Cikgu pilih jawapan apa? A, B, C, D, cikgu pilih apa? Tunjuk aja. A, B ataupun D. Boleh angkat tangan? Ada D tak? Okey, itulah guru-guru JPWP Okey, sebelum saya tamat, so ini adalah pesanan daripada JPWP, iaitu peranan kalau anda sebagai seorang Edufunza JPWP. Okey, ada 4 peranan yang tertera dalam skrin ini. Jadi bolehlah Edufunza 1.0, 2.0, 3.0 dan yang bakal menjadi Edufunza supaya anda semua mematuhilah ataupun melaksanakanlah peranan Edufunza JPWP ini dengan cemerlang gemilang.
Okey, terima kasih.